kita orang singgah di Tasik Banding punya hentian untuk berak sambil tunggu toilet buka. Terus siap-siap tengok suasana dulu, terus perjalanan lah. Okay, kita gerak dulu. Bye. Kita dah sampai Terengganu, iaitu dekat Marang, depan sikit je, bawah sikit pada Kuala Terengganu. So tadi kita orang gerak daripada pukul 4 pagi. Lepas tu kita orang singgah di hentian R&R Titiwangsa. Macam Titiwangsa, tengok gambar sekejap, pergi toilet tapi tak jadi. Kita orang singgah KB, kita orang lunch dulu. Then baru kita orang cari kopi. Ni owner kopi. Dapat kopi dia. Aku datang Kelantan sebab dia. Dia. Dah dalam pun. Kita pusing-pusing, ada beli pastry lah, suggestion daripada Gigi, owner toko kopi Teja. Dia yang suggest kita orang singgah-singgah. Sambil masuk microwave. Okey. Nanti kering. Oh, makan je lah. Kalau nak panas kan masuk oven. Kita pergi sepeduh dekat KB. KB tadi, tapi dia tak ada jual salt bread. So kita pergi Kubang Kerian punya sebab dalam nak ke Terengganu. Terus shoot ke Marang. Itu tapi lalu KT lah Kuala Terengganu. Singgah sekejap tepi pantai kat area KT tu, dan terus sampai sini lah. Sini kita sampai pukul 7 suku. So dalam, bayangkan kita 4 pagi gerak, 7 suku, 7 baru sampai dalam 14 jam, 14-15 jam gak ah. Ada aktiviti lagi, kita settle dulu hari ni. Makan, kita orang dah beli ke tadi dekat pasar. Kita orang beli kat pasar Jagadijah. Kita budak-budak dulu tengok makanan apa ada, tengok Grab ke atau kita jalan depan tu ke. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari kedua kita orang dekat sini. Plan kita orang nak ke Pulau Kapas day trip. Untuk breakfast, dia orang dah bagi breakfast. Ada nasi minyak. Besok kita orang ambil nasi lemak. Ahad last day kita orang ambil nasi kacang.
tadi. Lepak jap. Tadi sempat rekod sikit je sebab kita nak relax. Memang kebaring lihat je tadi. Lawanya ada Shell ni. Shell ni lawa. Cepat Inilah ni. Weh, ni ada ketam ni. Confirm. Ni obo-obo mati. Kan? Okey, tak pergi minum jap. Lepas lagi makan, better makan dekat sebelah sana. Biasa ia kecil. So, kita orang singgah minum jap sebelum kita orang gerak. Tak tahu apa ada lagi ni. Tadi kita tengok balik kita punya tiket, apa boleh gerak, then saya makan kat sana pula. Ni just isi perut. Makan hari kita orang pakai makan fries ni pun RM12. Fries RM12. Ni RM9. Ni RM6. Nak turun daripada jeti. Sekarang kita nak ambil balik, mandi semua. Sambil kita singgah, dia dapat kelapa dia. Kita nak beli sata. Belakang ni sata. Beli sata dah, otak-otak dah. Yang ni ke? Macam nak ini ke? Saya tak suka. Tak. Kita mabuk-mabuk. Laksa putih. Ni dia. dia cara nak cakap Terengganu. Dia bukan tak suka. Itu biasa tak suka. Kalau Terengganu tak suka. Dia tak suka. Betul? Tak suka. Kelaksa. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Ini nasi. Udang. Seteng. Pelekor. Tak pandai. Pukul 10 baru balik daripada Dungun. Kita orang pergi ke Dungun tadi sebab kita orang nak tapau makan dekat bilik. Kita orang macam malas nak pergi KT sebab besok nak pergi KT. KT tu Kuala Terengganu lah. Jadi kita orang decide turun ke Dungun, beli cari-cari makanan kat situ. Google dapatlah mi campur tu. Macam celup juga sebenarnya. Jadi dia letak kicap. So lepas kita orang pergi mi campur tu, kita orang pergi beli kopi dekat Dungun tu, kat tepi laut. Nama dia Jun Coffee. Makan dekat kedai tadi tu memang sangat best. Gila, sedap. Yang petang tadi kan makan bukan celup, makan celup tepung, laksa putih dia. Sedap. Syazah beli laksa putih. Lepas tu dia beli mi campur. Tak tahulah nak makan macam mana satu. Okay lah. Breakfast kita ada nasi lemak ikan cor. Sekarang dah tengah hari. Kita orang nak ke Kuala Terengganu pula, cari makan, shopping, tengok apa ada. Sebab sini, daripada sini nak ke Kuala Terengganu dalam sejam 10. Tengok. Bye.
sos. Salsa goreng. Sekarang pukul 10.30. Dah sampai bilik dah. Macam biasa, sejam perjalanan daripada KT ke Marang, tempat aku tinggal ni. Dekat KT aku pergi tong sampai KT terus ke Singkang Budu. Singkang Budu ni aku satu last aku pergi. Tak best tu, tak selesa. Makanan pun biasa je. Dah dengar rimas lah. Aku sebenarnya Singkang Budu tu sempatnya aku rimas dengan budak-budak motor. Duk rem. Pasal payang aim nak beli keropok je, pusing dan nak kuih kan. So kuih tak ada yang menarik. Keropok dah jumpa, keropok ikan parang. And then beli keropok lekor gemuk. Keropok lekor gemuk tu sedap. Tu sedap gila. After that kita orang terus ke Refined Coffee. I think it's a specialty coffee punya kedai. Duduk situ minum kopi, lepak-lepak. Syazah main baca buku. Aku pun ada masalah baru datang, iaitu kamera aku, Luna buat hal pula. So sekarang sebab tu aku rekod pakai Fuji ni, Jambatan Terengganu tu. Kita orang pergi situ, pusing-pusing jap, tengok gambar, dan terus ke KBB Steakhouse. Kita orang dinner kat situ lah. Quite expensive for the taste. Sekarang kita orang dah nak rest untuk esok pula. Esok adalah perjalanan yang jauh, iaitu balik Ipoh. Kita akan singgah dekat Shah Alam, Damansara, nak tengok emak jap. Itu je lah untuk hari ketiga. Last day. Nasi daging orang mimpi. Garlic ikan tu, dan kita gerak. Defensi man tak penting mah. Ya betul. Okay, kita orang dah sampai Ipoh semalam. Terengganu dia pukul 2 macam tu, sampai KL pukul 6. Lepas tu kita orang melawat Opah Syazah jap, sampai pukul 8.30 itu, ambil Firdaus dan kita gerak balik Ipoh lah. Balik Ipoh kita orang sampai pukul 1 pagi. Jadi agak penat dan aku pun nak demam ni. So aku rasa Terengganu is one of the best place untuk healing, aku kata, sebab aku tahu aku suka dia punya suasana. Maybe sebab tempat aku duduk tu luar pada bandar. Aku rasa sebab tu aku rasa tenang. Dan hotel kita duduk tu is very nice place. Sebab depan tu ke laut pula bersih gila, tak ada orang. Dan makanan kat kampung tu sangat sedap. 2 hari sebelum balik baru aku dapat discover makanan kat situ. By the way, ini adalah anniversary trip aku yang ke-6 tahun. Ini Syazah yang nak pergi Terengganu, Pantai Timur lah. Alang-alang sebab dia first time ke Pantai Timur, jadi alang-alang kita orang singgah ke Kelantan, pusing Kelantan dan pergi Terengganu. Jadi itu je lah, thank you for the view. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nampak kucing dah bising, dah lama tak jumpa. Okay, next trip aku nak ke Pangkor jap dengan Mursyid. Itu pun aku nak healing juga, orang kata. Nak tengok kawasan Pangkor yang ada hotel baru tu, Alun Retreat. Aku nak ke situ. Tengok macam mana. Okay, bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.